Universiti Awam IPTA ni, setiap kos, setiap aliran apa bondo kos kau nak ambil ni ada kuartal. Betul tak macam kes itu hari? Siapa ingat ada seorang budak ni dia kredit tapi tak dapat masuk. Sebab apa? Sebab kuartal tu dah penuh. Faham tak? Setiap kos tu ada kuartal. Dia berbeza dengan swasta. Kau pandai, kau tak pandai, kau ada duit masuk. Yo, ni FPTA bawah kerajaan. Ada subsidi ada bantuan Sebab tu saya nak nanya pelaksanaan pengiktirafan UEC ni memang sebenar untuk anak-anak UEC ke atau semata-mata untuk parti politik? Sebab pilihan di tangan masing-masing. Kita dah tahu apa kita nak jadi, apa kita nak belajar. Contoh, kau dah tahu kan sekolah persendirian ni swasta. Mana halau tuju Contoh, kau nak masuk FPTA. Takkan tak ada mak ayah kau semua tak guide, tak kisah Melayu, Cina ke India kau. Kau nak tahu kos apa yang ada dalam FPTA ni kan, kau mesti pergi college atau sekolah yang boleh masukkan kau ni ke dalam FPTA. Faham tak? Ni swasta. Memang kau dah tahu tempat yang kau duduk ni belajar ni. Takkan pergi ke tempat yang kau nak tu. Yang kau kata-kata duduk baik apa? Sebab cerita pasal UEC ni bukan baru-baru. Dah lama dulu ada saranan kerajaan untuk stabilkan balik. Untuk macam tak nak bagi double standard lah kan. Naikkan, nak masukkan bahasa Melayu dalam dalam kolej persendirian ni, kolej swasta ni kan UEC ni. Tapi ditolak. Ada lagi rancangan tu nak masuk ke tahap 2 untuk empek budak sekolah empek 5-6 ni masukkan bahasa Melayu ni. Untuk belajar lebih masuk pun ditolak. Nak buat macam mana tiba-tiba nak masuk pula ke IPTA? Apa masalah biar-biar warna nak masuk dalam IPTA ni? Apa masalah? Kenapa kalau tak masuk dalam IPTA tu bukan rakyat Malaysia? Ramai orang lain yang tak dapat masuk dalam IPTA tu. Banyak yang dia masuk IPTA semua. Elok yang belajar. Alhamdulillah sihat kerja semua ada duit Kalau nak ikutkan banyak ni institusi-institusi yang terima UEC ni sampai ke luar negara, ke China, ke Macau, Jepun, Singapura, Australia, bersepah. Banyak aliran banyak institusi yang terima. Kenapa nak usik juga IPTA? Kalau betul-betul UEC ni nak masuk ke dalam IPTA kan, ikutlah dasar pendidikan nasional yang dalam negara kita ni. Tak nak ikut, tapi nak masuk ke dalam IPTA macam mana? Satu sekolah persendirian Cina UEC ni kan, dia bukannya menggunakan bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu tak ada. Yo, kita faham kalau nak masuk ke IPTA itu dengan apa, kau nak lulus bahasa Melayu dengan sejarah. Tapi kalau jiwa tak ada, macam mana? Sebab tu kau nak masukkan dasar pendidikan nasional dalam tu. Tapi tak nak. Jangan marah saya pula sebab saya ni melihat, saya menilai. Sebab apa? Sebab saya tengok benda pengiktirafan UEC ni bukannya menjadi kewajipan untuk negara kita pun, lebih kepada tekanan politik. Sebab apa? Sebab macam saya ngobar tadilah, bila seseorang individu duduk dalam kerajaan, dia setuju. So bila jadi pembangkang, dia tak setuju.